Okey, selamat datang. Pernah pak anda terfikir, bila kita lalu depan bangunan bank yang besar-besar dan gah tu, apa sebenarnya yang berlaku kat dalam? Yelah, kita semua tahu ia tempat simpan duit gaji, tempat nak buat pinjaman. Tapi, sebenarnya ia jauh lebih dari itu. Hari ni, kita akan selami macam mana industri perbankan ni sebenarnya bertindak macam jantung ekonomi negara kita. Jantung yang mengepam darah, iaitu wang, ke seluruh sistem dan macam mana ia beri kesan terus pada duit dalam poket kita semua. Bila kita masukkan duit gaji ke dalam bank, kita rasa lega kan? Rasa selamat. Tapi hakikatnya, duit tu tak duduk diam pun dalam peti besi. Langsung tidak. Ia sebenarnya tengah sibuk bekerja, bergerak ke sana sini dan mencipta lebih banyak nilai. Macam mana tu? Jom kita tengok proses yang jarang orang bincangkan ni. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas. Fungsi utama sebuah bank ni, ia adalah sebagai orang tengah keuangan. Senang cerita macam ni lah. Bank ambil duit lebihan daripada orang macam kita, para penyimpan, dan kemudian salurkan duit tu kepada mereka yang perlukan modal, iaitu para peminjam. Ia macam jambatan yang menghubungkan kedua-dua pihak ni. Jadi, macam mana bank buat duit? Ada dua cara utama. Yang pertama dan yang paling besar dipanggil margin faedah bersih atau NIM. Bayangkan bank bayar anda faedah 2% untuk simpanan, tapi dia kenakan faedah 5% kepada orang yang pinjam duit dari dia. Beza 3% tu, itulah untung kasar dia. Yang kedua, untung datang dari yuran-yuran perkhidmatan. Tahu kan? Charge kad kredit, yuran pengurusan akaun dan macam-macam lagi. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Enjin sebenar di sebalik keseluruhan sistem perbankan. Konsep ini dipanggil sistem reserve berperingkat atau dalam bahasa Inggeris fractional reserve banking. Inilah mekanisme ajaib yang membolehkan bank seolah-olah mencipta wang dari udara. Apa benda sebenarnya FRB ni? Maksudnya macam ni, bank tak perlu simpan 100% duit yang anda depositkan. Undang-undang yang ditetapkan oleh bank pusat hanya wajibkan mereka simpan sebahagian kecil. Contohnya 10% sebagai reserve. Baki lagi 90% tu, yang itulah yang mereka boleh pinjamkan kepada orang lain. Inilah kuncinya. Jom kita tengok contoh mudah ni. Katalah anda deposit RM1,000. Bank akan simpan RM100 sebagai reserve. Baki RM900 tu, bank akan pinjamkan kepada Ali. Ali pula guna RM900 tu untuk beli barang dari Siti. Siti kemudian masukkan RM900 tu ke dalam akaun bank dia. Dan prosesnya berulang. Bank Siti pula akan simpan 10% dari RM900 tu, iaitu RM90 dan pinjamkan bakinya. Kitaran ni berterusan lagi dan lagi. Dan inilah hasilnya yang paling menakjubkan. Daripada satu deposit awal sebanyak RM1,000 tu, melalui kitaran pinjam-meminjam yang berulang-ulang tadi, sistem ni sebenarnya berpotensi menjana sehingga RM10,000 dalam bentuk wang baharu dalam ekonomi. Ya, RM10,000. Inilah kuasa penciptaan wang oleh bank komersial. Betapa berkuasanya sistem ni kan? Soalan seterusnya, ke mana semua duit yang dicipta ni pergi? Siapa sebenarnya yang pinjam duit-duit ni? Jom kita kenali 3 kategori utama peminjam yang jadi tonggak pertumbuhan ekonomi kita. Pertama sekali, individu. Macam kita semualah. Kita pinjam duit untuk beli aset besar macam rumah, kereta, benda yang tingkatkan kualiti hidup kita. Kedua, syarikat-syarikat. Mereka pinjam untuk modal pusingan, untuk kembangkan bisnes dan paling penting untuk cipta peluang pekerjaan. Ketiga, negara itu sendiri. Kerajaan meminjam untuk projek-projek mega macam lebuh raya, hospital, sekolah. Semua ni saling berkait dan memacu ekonomi negara. Tapi, sistem yang nampak hebat ni sebenarnya berdiri di atas satu asas yang rapuh, iaitu kepercayaan. Risiko paling besar dalam sistem ni ialah kalau orang ramai tiba-tiba hilang percaya. Mungkin sebab panik dengar berita buruk, lalu semua orang serbu bank nak keluarkan duit simpanan serentak. Ini dipanggil bank run. Benda ni boleh melumpuhkan sebuah bank dalam masa beberapa jam je. Sebab, macam kita dah belajar tadi, kebanyakan duit dah dipinjamkan keluar. Nah, untuk menguruskan risiko besar ni dan pastikan sistem keuangan sentiasa stabil, kita ada satu badan khas. Di Malaysia, kita panggil ia Bank Negara Malaysia. Mereka ni ibarat polis atau penjaga kepada keseluruhan sistem perbankan. Tugas mereka sangat penting. Bank negara ada dua alat utama untuk kawal keadaan. Pertama, merekalah yang tetapkan nisbah reserve wajib, iaitu peratusan yang bank mesti simpan tu. Kedua, dan ini yang paling selalu kita dengar dalam berita, ialah kadar dasar semalaman atau OPR.
Cuba bayangkan, OPR ni macam termostat untuk ekonomi. Kalau ekonomi tengah panas, maksudnya inflasi tengah naik, bank negara akan naikkan OPR untuk sejukkan balik ekonomi supaya orang kurang berbelanja. Sebaliknya, kalau ekonomi tengah sejuk dan perlahan, mereka akan turunkan OPR untuk galakkan orang pinjam duit, berbelanja dan rangsang pasaran kerja. Tapi jangan ingat kerja bank ni setakat bagi pinjam duit je. Ramai tak tahu yang bank-bank komersial ni juga bertindak macam dana pelaburan gergasi atau hedge fund. Mereka gunakan modal besar yang mereka ada untuk melabur dalam pelbagai aset di seluruh dunia untuk jana lebih banyak keuntungan. Mereka melabur dalam macam-macam benda, dari aset selamat macam bond kerajaan, ke pasaran saham, sampailah ke pasaran mata wang asing atau forex dan juga komoditi seperti emas. Tujuannya bukan sahaja untuk untung, tapi juga sebagai pelindungan nilai daripada risiko-risiko macam kejatuhan nilai mata wang. Tapi aktiviti pelaburan ni pun ada risikonya sendiri, sebab itulah ia perlu dikawal selia dengan sangat ketat. Baik, setelah kita faham semua proses ni, jom kita undur sikit ke belakang dan tengok gambaran besarnya. Apa sebenarnya sumbangan utama sistem perbankan yang stabil ni kepada negara kita dan kepada hidup kita seharian? Jadi, apa kesannya pada kita? Senang je. Sistem inilah yang membolehkan anda beli aset besar macam rumah dan kereta. Ia salurkan modal kepada para usahawan untuk bina bisnes dan cipta pekerjaan untuk kita semua. Ia bantu kawal inflasi supaya nilai duit gaji anda tak susut dan ia sediakan sistem pembayaran digital yang canggih yang kita guna setiap hari. Semuanya saling berkaitan. Petikan ni bagi saya merumuskan segalanya dengan sangat tepat. Industri perbankan ni bukan sekadar tempat simpan duit, tapi dialah arkitek yang membina kerangka ekonomi negara kita. Dari pinjaman perumahan anda sehinggalah ke projek LRT, semuanya dibina atas asas yang disediakan oleh sistem kewangan ini. Jadi, jelaskan sistem perbankan ni memang enjin yang memacu kemakmuran kita. Satu sistem yang rumit tapi sangat-sangat penting. Tapi persoalannya sekarang, dan ini yang paling mustahak untuk kita fikirkan bersama, macam mana kita nak pastikan enjin yang begitu berkuasa ni sentiasa berfungsi untuk semua orang. Macam mana kita nak pastikan ia tak tinggalkan sesiapa pun di belakang, terutamanya mereka yang paling susah nak dapatkan akses kepada pembiayaan. Itu soalan besar yang perlu kita cari jawapannya bersama. Fikirkan.